Seorang wanita orang asli cedera selepas motosikal ditungganginya terbabas lalu terbakar dalam kemalangan yang turut membabitkan dua kereta di kilometer 342.0 Lebuhraya Utara Selatan arah selatan dekat Sungai awal pagi tadi. Mangsa berusia 25 tahun itu mengalami kecederaan ringan termasuk patah tangan dan luka di beberapa bahagian badan sebelum dibawa ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarudzi Nur Ahmad, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.51 pagi sebelum 6 anggota bergegas ke lokasi kejadian. Tambah beliau, kemalangan melibatkan Proton Wajah dan sebuah Toyota Altis. Selain motosikal Yamaha LC ditunggang wanita berkenaan, dipercayai terbabas sendiri ke tengah lebuhraya sebelum diseret sehingga terbakar 80%. Wanita orang asli yang cedera dibawa ke hospital oleh petugas kesihatan dan kebakaran dipadam sepenuhnya pada 7.38 pagi.